untuk mencapai redha Allah, itu kena ikut Nabi. Nabi tinggalkan kita Quran dan hadis. Tak tahu pula. Tak tahu pula, tak Bagaimana faham. kita nak mengikuti Nabi lagi? Jangan sampai yang ketiga ni kita tinggal, iaitu mencari guru ataupun ikut akan ulama. Inilah masalah umat akhir zaman. Mereka jauh daripada ulama. Mereka nak agama, Ustazah. Ustazah tengok jutaan lautan manusia dekat sini. Macam-macam Bermaksud negara apa? datang ni. Sanggup keluarkan ribuan duit. Sanggup bersusah payah beratur berasa-asa. Itu kan satu kesungguhan nak agama. Tetapi tak seperti apa yang kita harapkan. Kenapa? Kerana kebanyakan daripada umat Islam akhir zaman ini beragama dengan persepsi dan diri sendiri, bukan dengan jalan mengikuti Nabi, iaitu dengan bukan yang ikut apa Rasulullah ajar Ustaz. Dan mereka jauh daripada para ulama. Assalamualaikum, saya Hajah Hafizah binti Daud, berpengalaman lebih 15 tahun dalam urusan jemaah umrah, dengan pengalaman setahun menguruskan lebih daripada 40,000 jemaah. Umrah ni bukanlah satu pengurusan yang mudah, bukan satu pengurusan yang straightforward. Jadi banyak ujian, banyak masalah yang kita hadapi, sama ada kita sebagai seorang jemaah ataupun kita berada di pihak pengurusan, tetapi setiap masalah tu ada solusinya. Jadi saya akan membantu tuan-tuan dan puan-puan penonton untuk sama-sama mendapatkan apakah solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi dalam bidang umrah ini. Solusi umrah langkah kau cari, Podcast ni ada buat kau berseri, bukan jalan pintas, di jalan yang nyata, ikhlas kami kongsi dari jiwa ke kata. Assalamualaikum. Kita hari ini berada di Madinah Al-Munawwarah, tempat yang sangat istimewa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini saya dengan Ustaz Said, kami nak sembang-sembanglah dengan Ustaz. Madinah ni Ustaz memang tak boleh lari lah. Kita kalau cerita mesti, sebab kat sinilah ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cerita Madinah ni mesti berkisarkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz kan, kenapa kita tahu Rasulullah ni sanggup berkorban untuk umat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Baik Ustazah. Jadi kita dengar daripada para masyayikh tentang pendapat-pendapat ulama berkenaan manakah di dalam dunia maupun akhirat tempat yang paling aula ataupun tempat yang paling mulia, paling afdal. Dan sebahagian besar ulama mengatakan seafdal tempat, semulia-mulia tempat adalah tanah ataupun tempat yang bersentuhan dengan jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu di Madinatul Munawwarah. Jadi dengan makna itu fahamlah kita, sebagian besar ulama mengatakan seaula-aula tempat adalah di Madinatul Munawwarah yang kita berada sekarang. Okey Ustaz, tadi saya bawa jemaah kan pergi ziarah luar Madinah lah. Jadi bila sampai dekat Uhud tu kan, kita dapat rasakanlah tumpahnya darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kerana umat. Tapi kita sendiri macam tak ada rasa apa-apa Ustaz. Kenapa kita macam tu Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan Rabbul Jalal. Dialah yang menciptakan segala langit dan bumi, dunia dan akhirat dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya ini dengan satu makna, iaitu untuk menjadikan hamba-hamba itu ya'budun, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas makna inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan kepada kita. Nabi tak diutuskan kepada kita untuk buat jalan raya, buat bangunan, bekerja dan sebagainya. Nabi diutus kepada kita untuk mengajar umat bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh bayangkan pagi-pagi tadi kita bangun tidur Ustazah pukul 4 pagi, walaupun kita pergi bangun dan kita sembahyang tahajud dan sebagainya, tapi saya percaya kebanyakan daripada umat itu cumalah berfikir tentang diri dia. Bagaimana ibadahku ini hari, bagaimana pekerjaanku hari ini, makan apa yang aku akan makan hari ini, bagaimana tentang urusan anak dan isteriku. Tapi Nabi SAW tak memikirkan perkara itu sebagai sesuatu
fokus dalam kehidupan baginda. Nabi setiap hari bangun daripada tidur, Nabi cuma berfikir umat dan umat, umat dan umat, umat dan umat. Apakah yang aku boleh beri untuk umat? Apakah aku boleh sampaikan kepada umat? Siapakah yang patut aku jumpa dan untuk memperkenalkan kepada Allah manusia itu. Itu yang berada dalam pola fikiran Nabi SAW, sehinggalah kita dengar daripada hadis-hadis bagaimana Nabi SAW, kita boleh nampak tata cara kehidupan Nabi SAW. Itu dalam hadis-hadis yang sahih. Kita biasa dengar Rasulullah sering setiap pagi subuh tu Rasulullah akan ke Masjid An-Nabawi dan mengerjakan sembahyang subuh berjamaah. Selesai daripada sembahyang subuh, Rasulullah akan mengadakan aktiviti-aktiviti zikir ataupun pengajian. Selesai daripada aktiviti-aktiviti itu, Rasulullah akan pulang ke rumah-rumah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi pulang ke rumah, Nabi akan bertanya, apa yang kamu masak pada ini hari wahai Ummul Mukminin? Bertanya kepada isteri-isteri baginda. Dan tak sekali, tak sedikit jawapan isteri-isteri Rasulullah adalah tidak ada apa-apa ya Rasulullah untuk aku masuk pada hari ini. Jadi di situ kita boleh faham, bukan kalau kita katakan adakah Rasulullah orang yang malas ataupun Rasulullah orang yang menanggungkan yang mengabaikan tanggungjawab. Sudah tentu tidak. Tak ada orang yang lebih bertanggungjawab berbanding Nabi. Cuma di situ kita boleh nampak dan kita boleh bayangkan bagaimana cara berfikir Nabi SAW tentang dunia dan apa yang diberatkan oleh Nabi dan apa khemah dan tujuan Nabi hidup setiap hari itu. Tak ada, kalau kita ni cerita lah apa nak makan dari malam dah fikir Ustaz kan. Besok nak makan apa, ya Allah beza sangat. Dan apabila Nabi balik ke rumah isteri-isteri baginda dan mengatakan, isteri-isteri baginda kata, ya Rasulullah tak ada apa yang nak dimasak hari ini. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Pada ketika itu Nabi SAW akan niat puasa. Allah, beza sangat dengan kita ni. Jadi kan Ustaz, kalau kita tengok Rasulullah SAW ni semuanya bermula daripada Mekah lah kan. Daripada Mekah kita tahu turun wahyu, dilantik menjadi Rasulullah SAW. Jadi kalau saya tengok kalau kita ketika kat Mekah tu kan, kita tahu banyak kisah-kisah kesedihan lah bagaimana Rasulullah nak sebarkan agama Islam ni kan. Sebenarnya dekat Mekah tu apa yang Rasulullah sebarkan yang sampai kalau kita tengok sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam tu macam Yasir kan, anaknya Ammar, isterinya Sumayyah, Bilal bin Rabah. Kalau kita tengok di kalangan hamba-hamba je kebanyakan Ustaz tapi macam mana Rasulullah SAW sampaikan dan apa yang Rasulullah sampaikan sampai begitu cepat dia orang percayakan Rasulullah, percayakan Allah tu Ustaz. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Quran Ustazah, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dan barang siapa yang mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, itu ikut akan Nabi SAW. Islam ni dia bukan saja tentang solat, puasa dan sebagainya. Islam adalah tata cara kehidupan. Apa makna mengikuti Nabi SAW? Iaitu apa yang Nabi suruh kita awalkan atau mulakan, itu yang kita mesti awal dan mulakan. Apa yang Nabi suruh banyakkan, itu yang mesti kita banyakkan. Apa yang Nabi suruh kita kurangkan, itu mesti kita kurangkan. Apa yang Nabi suruh kita tinggalkan, itu yang pasti kita kena tinggalkan. Dan kita boleh melihat tadi soalan Ustazah, apa yang Nabi utus ataupun mengajar kepada para sahabat ketika di Mekah. Kita boleh baca daripada ayat-ayat Makkiyah, kita semua tahu Nabi diutus menjadi Rasul, umur baginda sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Kemudian duduk di Mekah itu selama 13 tahun. Kemudian berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam sistem pentarbiyahan atau pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama menggariskan ataupun mengkategorikan kepada dua bahagian. Iaitu ketika 13 tahun Rasulullah di Mekah, itu apa yang itu dinamakan marhalah Makkiyah. Dan kemudian Rasulullah selepas 13 tahun Rasulullah berhijrah ke Madinatul Munawwarah ini, itu dinamakan marhalah Madani. Apa yang diajar, apa yang ditekankan, apa yang menjadi fokus penyampaian dakwah Rasulullah dalam marhalah Makkiyah sepanjang 13 tahun itu, itu ulama mengatakan tak lain tak bukan kepada 3 perkara. Iaitu iman, tauhid dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana kita boleh faham ibadah yang terutama bagi kita orang Islam itu tak lain tak bukan itu solat. Pun begitu, Betul. kita faham dan kita tahu solat cumalah difardukan kepada umat Islam itu selepas 10 tahun Betul kenabian. tu. Puasa. Sebelum tu macam mana? Apa yang disampaikan Nabi. 10 tahun bukan masa sedikit, Ustaz. Yalah. 10 tahun tu apa yang Nabi ajar kepada para sahabat. Betul yang kita nak Puasa. tahu. Puasa itu cuma difardukan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Pada peristiwa perpeperangan Badar 15 tahun kenabian. Ya, betul. Dan apa yang dimasukkan dan daripada hadis-hadis dan daripada ayat-ayat makkiyah sendiri pun kita baca tak lain tak bukan yang disampaikan oleh Rasulullah dan disampaikan kepada para sahabat itu adalah iman, tauhid dan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berhijrahnya Nabi ke Madinatul Munawwarah itu marhalahnya sudah berbeza, iaitu marhalah pengajian dan tarbiyah Nabi di Madinah iaitu akhlak dan ibadah. Jadi apa yang berlaku, Ustazah? Para sahabat itu telah ditanamkan makrifat, iman dan tauhid dalam hati mereka. Kemudian selepas daripada itu Allah mewajibkan kepada mereka itu solat. Lalu mereka pun solat dan berbekalkan iman, tauhid dan makrifat yang telah berakar dalam sanubari para sahabat. Jadi apa yang berlaku? Jadilah solat-solat mereka itu mencegah mereka daripada perbuatan keji dan mungkar. Mereka diajar, diatur oleh Rasulullah dan ditarbiyah dengan iman, makrifat dan tauhid. Selama 15 tahun kemudian ayat turun perintah wajibnya puasa. Lalu mereka pun berpuasa dengan bersumberkan akidah, tauhid dan iman yang sahih di dalam dada. Jadilah puasa-puasa mereka membuahkan takwa di dalam hati-hati mereka. Apa yang menjadi masalah ataupun sedikit cabaran bagi umat akhir zaman sekarang, iaitu apa? Islam telah sempurna datang kepada kita. Betul. Dalam masa yang sama kita wajib membina iman, membina tauhid dan membina makrifat kepada Allah, dan dalam masa yang sama kita terpaksa beribadah solat, puasa dan sebagainya. Dan apa yang berlaku apabila semuanya tertanggung di dalam bahu kita dan seseorang itu tidak ada seorang murabi ataupun seorang guru yang mendidik dan mentarbiyahnya, umat Islam akan mula beragama mengikut persepsi yang ada dalam fikiran mereka. Mana yang mereka rasa mudah bagi mereka, suka, itulah yang mereka lakukan. Apa yang susah bagi mereka, itu yang mereka akan tinggalkan. Berbeza dengan makna beragama pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul lah Ustaz, sebab kalau kita tahu kan kita kecil-kecil diajarnya tentang 5 rukun Islam, 6 rukun iman kan. Solatnya lah, puasanya lah, zakatnya lah, ibadahnya. Sekarang kita ni dekat Madinah ni sebab orang pun buat umrahnya kan. Tapi kalau asas akidah tu tak ada Ustaz, tak guna sebenarnya ibadah kita ni Ustaz. Macam mana ni? Sah tak sah ni cara kita ni buat ni betul ke ikut Nabi? Macam mana Ustaz? Iya. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Ustazah. Mahumnya ataupun maknanya lebih kurang, bukanlah kebaikan di sisi Allah dengan sekadar kau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Apa maksud ulama tafsir tentang ayat tu? Dengan ibadah-ibadah zahir kita, puasa kita, sembahyang kita, umrah kita, sedekah kita, itu bukan kebaikan di sisi Allah. Maksudnya apa? Tak dinama pun kebaikan di sisi Allah, kecuali kau beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhirat. Kau beriman kepada para malaikat, kau beriman kepada Rasul. Kemudian setelah beriman, baru kau menginfakkan sebagian hartamu di jalan Allah. Barulah infak tu dinamakan kebajikan di sisi Allah. Kemudian barulah kau berkasih sayang dengan ahli kamu. Barulah kasih sayang tadi tu dikira sebagai ibadah. Baru kau mendirikan solat. Baru kau mengeluarkan zakat. Jadi ibadah-ibadah yang berteraskan iman itu baru dikirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kebaikan. Adapun kalau orang itu melakukan kebaikan tak didasarkan dengan iman dan takwa, itu langsung tak dinamakan kebaikan. Contoh yang paling dekat Ustazah, saya pernah baca kisah Bill Gates. Oh, Bill Gates. Okay. Bill Gates ni orang yang kaya kan. Beliau percaya, apa yang beliau percaya? Duit ni adalah aliran tunai. Jadi
duit ni mesti dialirkan. Kalau tak dialirkan, dia bertakung, dia akan jadi tak baik dan dia tak berfungsi sebagai apa, sebagai aliran tu lah, macam gitu. Jadi apa yang beliau lakukan, beliau setiap hari tu buat sumbangan sebanyak hampir jutaan ringgit every day. Tak ada miss. Tak ada miss. Dan kita tahu selama hampir 20-30 tahun Bill Gates ni menjadi orang paling kaya di dalam dunia. Jadi saya dah pernah buat kira-kira dengan kawan-kawan, kalaulah satu hari lebih kurang 5 juta dolar Ustaz. Kalau sebulan 30 kali 5 bermaksud 150 juta dolar. Kalau setahun 1.3 bilion. Kalau 10 tahun 13 bilion. Kalau 30 tahun bermaksud hampir 50 bilion. Disedekahkan, diinfakkan oleh Bill Gates ke Bill Gates bukan orang Islam. ke tempat-tempat pengajian ataupun sekolah-sekolah fakir miskin janda dan sebagainya. Tapi apa poinnya? Selepas 50 bilion sumbangan tu, 1 sen pun tak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan. Kenapa? Tidak ada iman dalam hati. Kalau Ustazah tak kisah, saya punya seorang anak murid. Ini kerja dia apa Ustazah? Kerja dia adalah basuh luka orang. Dahsyat dia punya kerja ni membahaya. Buat Dressing Ustazah. Satu hari saya buat maulid dan beliau ni kalau datang rumah saya buat maulid, dia akan hikmat daripada petang sampai malam baru balik. Pada ketika maulid yang saya buat tu, dia tak datang. Saya pun rasa pelik juga kenapa dia tak datang. Tapi kita tak tanya-tanya lah. Dia datang lepas maghrib dalam keadaan lambat, dia jumpa saya, dia malu. Dia kata, Ustaz, saya minta maaf datang lambat. Tadi saya nak keluar daripada hospital, tapi ada pasien datang dan saya kena basuh luka dia. Dia tunjukkan saya gambar dalam ni Ustaz. Satu perempuan Cina, dia punya berlubang badan dia tu, dia 18 tahun tu tak boleh bangun. Jadi ada lubang yang besar kat belakang badan dia tu, dah membusuk Ustaz. Tu dia basuh. Tapi apa yang saya nak cakap dekat sini, perempuan tua Cina tadi tu nasib dia baik. Kenapa? Dia punya seorang anak perempuan yang sangat baik. Kenapa? Anak perempuan dia ni tak kahwin langsung Ustaz. 18 tahun umur tak salah, hampir dekat 40-an lebih. Tak pernah kahwin, tak pernah kerja, tak pernah apa. Hidupnya adalah mengabdikan diri kepada mak dia. Saya diberitahu oleh kawan tu, murid tu, setiap pagi sebelum subuh dia akan masakkan mak dia punya makanan, jerangkan air apa semua. Nanti mak dia dah bangun, dia akan suapkan makanan, dia akan mandikan mak dia. Habis dia bagi suap makanan semua. Selesai makanan, dia dukung saja. Dukung, letak di katil di dalam bilik air, mandikan, sikatkan, wangi-wangi apa semua. Dan siap mandi. Dia akan bawa mak dia tu pergi kat satu ruang tamu, tengokkan TV. Sementara dia tengok TV tu, dia buat apa? Dia pergi basuh tilam-tilam yang kotor malam tadi tidur tu. Nanti mak dia dah ngantuk dah apa, dia dukung lagi daripada TV, letakkan mak dia tempat tidur tu. Nanti mak dia tidur, dia masak untuk tengah hari. Mak dia bangun, makanan dah siap. Terus siapkan, tukarkan pampers macam gitu. Nanti dia berbual dengan mak dia. Nanti petang pukul 6, pukul 7 tidur. Itulah rutin dia. Hari raya pun macam gitu. Bulan puasa pun macam gitu. Raya Cina pun macam gitu. 1 bulan 30 hari tak ada cuti Ustazah. Baik ke tak baik tadi? Baik, anak tadi tu? Khidmat pada mak. Khidmat. Tapi kalau tanpa iman, dia mati dalam keadaan dia tak beriman itu, dia mati saja, dia akan terus diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Sia-sia. Tak dinama pun kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nilai iman, itulah nilai nilai akidah pada seseorang insan. Tapi kalau saya tengok, sama je kita dengan yang Cina tadi Ustaz. Sebab macam mana kita nak tahu kita ni lahir Islam kan? Yes. Tapi betul ke kita ni akidahnya betul, iman kita betul? Sebab kita bimbang kita jadi macam yang perempuan Cina tadi Ustaz. Betul. Buat macam-macam, kita ingat dah terbaik dah tu. Tapi rupanya kita kena seksa di akhirat nanti Ustaz. Macam mana? Ya betul. Kita baca dalam kitab-kitab Ustazah, ada 4 golongan. Ada satu golongan orang yang iman dia ada, Islam dia ada. Orang ni dinamakan orang mukmin lagi Muslim. Yang kedua, iman dia tak ada, Islam dia pun tak ada. Ini orang ni digelar orang kafir. Yang ketiga, golongan yang ketiga, dia mengamalkan, dia ada iman. Iman tu sah, iman tu cukup. Tapi dia tak solat, dia tak puasa dan dia melakukan dosa-dosa.
Orang yang ketiga ni nama dia mukmin yang derhaka. Orang yang ketiga ni Ustazah, dia tidak akan kekal abadi dalam api neraka. Sebab orang yang ada iman di dalam hati walaupun sebesar zarah, dia tak akan abadi dalam api neraka. Lambat laun dia akan dikeluarkan juga. Dan orang yang keempat adalah iman, dia tak ada iman. Tapi dia semayang, dia puasa macam Ustazah beritahu saya tadi tu. Siapakah gelaran ataupun nama orang yang keempat ni? Iaitu orang munafik. Munafik ni apa? Munafik ni orang yang zahirnya nampak seperti Islam, tapi dia tak ada iman, tidak ada akidah yang menepati apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul. Kata Nabi SAW, akan datang satu masa umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya di dalam neraka. Kecuali aku dan para sahabatku bagi mereka. Dari hadis itu hadis sahih atau mutawatir. Kita faham apa? Tanpa ada akidah dan tanpa ada pegangan yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat, semuanya tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah, KPI ataupun tahap iman itu yang menggaris ataupun yang mengatakan cukup ataupun tidak cukup bukan kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Iman ini, untuk mengesahkan iman ini ada fardu ain yang kita kena belajar, Yang pertama, iman ini dia ada 6 pokok ataupun 6 asas. Iaitu beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Yang ketiga, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, hari akhirat dan qada dan qadar. Dan apa yang dinamakan beriman kepada Allah iaitu menetapkan segala sifat yang wajib. Itu menetapkan segala sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan wajib kita ketahui secara satu persatu 20 sifat. Yang wujud, kidam tu Wujud, kidam sampai mutakaliman. Tapi sekolah-sekolah belajar Ustaz. Belajar. Belajar. Jadi adakah tu sempurna tu iman macam itu? Dia bukan kita kata kita pergi sekolah tu, dia dah ajar terlepaslah pada doain. Tak. Kalau kita ada anak, kita kena pastikan betul tak dia lepas. Tanya dengan dia Ustazah. Kalau dia lepas, lepaslah. Kalau dia belajar dan dia tak lepas, tak lepaslah. Maknanya kena cari alternatif yang lain. Macam mana yang dimaksudkan lepas tu? Mungkin ramai nak dengar ni takut juga, yang takut pertama, ibadah sia-sia. Yang pertama, kita kata tadi rukun iman ni ada 6. Yang pertama percaya apa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tu maknanya apa Ustazah? Itu menetapkan segala sifat yang wajib, menafikan segala sifat yang mustahil, dan menetapkan sifat yang harus bagi Allah. Itu 20 yang wajib kita ketahui, 20 yang mustahil dan 1 yang harus. Daripada 41 aqwaidul iman tadi itu wajib kita tahu secara jazam yang pertama. Jazam tu bermaksud yakin 100%. Kemudian apa yang dijazamkan itu mesti berbetulan dengan waqi' ataupun hakikat. Dan yang ketiga, mestilah jazam dan berbetulan dengan waqi' itu dia datang dengan dalil. Jadi 40 contoh Allah itu bersifat kidam. Itu mesti jazam. Ya, Allah itu kidam. Itu nama dia jazam. Kalau kita kata Allah itu kidam tak? Dia jawab kidam kot. Itu nama dia zan. Itu bukan jazam. Tak sah imannya. Ataupun kalau dia kata tak tahulah kidam ke tak kidam, itu nama dia syak. Tak sah imannya. Tak sah imannya. Atau dia kata baru kot. Itu nama dia waham. Tak sah imannya. Apatah lagi dia kata aku tak tahu Allah kidam apa tak kidam. Itu nama dia jahil. Dan keempat-empat ataupun dia kata Allah baharu kot. Dia tahu benda yang berbeza daripada hakikat tadi tu. Keempat-empat tadi baik zan, baik waham, syak, jahil atau jahil muraqab, semuanya kalau ada salah satu daripada 40 aqwaidul iman berkenaan dengan Allah, kalau dia tak belajar, iman dia tak sah. Iman tak sah, ibadah semua tak sah. Ibadah tak sah. Kalau dia belajar, nanti kita akan terangkan bagaimana mengangkat tuntutan iman tadi. Dan 41 itu pada Allah. Contoh lagi, Allah wajib bersifat kudrah. Apa makna kudrah? Allah berkuasa menciptakan segala mungkin. Kalau orang tanya dengan dia, adakah Allah berkuasa mengada atau mentiadakan segala mungkin? Kalau dia kata ya, Allah berkuasa mengadakan segala yang mungkin, itu nama dia jazam. Kalau dia kata berkuasa kot, itu nama dia zan. Iman dia tak sah. Atau dia kata aku tak tahu kuasa ke tak kuasa, itu syak. Ataupun dia kata tak kuasa kot, itu waham nama dia. Kalau dia kata aku tak tahu dia berkuasa ataupun tidak,
Jahil lah. Itu nama dia jahil. Ataupun dia tahu benda yang lain. Allah tak ada sesuatu yang mungkin ataupun yang harus yang Allah tak kuasa. Itu jahil murakab. Kesemuanya itu dinamakan dia tidak jazam, dia tidak ada iman tentang kudrah tadi itu. Dan kalaulah dia tak belajar, iman dia tak sah, Ustazah. Masya-Allah. Itu 41 daripada hak Allah. Apa tadi rukun iman? Kan 6. Satu, beriman kepada Allah, dan makna beriman kepada Allah tadi itu dengan mengimati 41 aqaidul iman tadi. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Iaitu menetapkan, apa makna beriman kepada Rasul? Menetapkan segala sifat yang wajib bagi Rasul. Yang wajib diketahui itu 4. Dan menafikan segala sifat yang mustahil bagi Rasul. Yang wajib diketahui 4. Dan menetapkan sifat yang harus bagi Rasul, iaitu 1. Contoh lagi macam gini Ustazah, kalau kita kata sifat yang kedua yang wajib bagi Rasul iaitu amanah. Apa erti amanah? Kepercayaan. Apa makna kepercayaan? Para Nabi dan Rasul tak pernah melakukan maksiat, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kalau orang pernah tanya dengan kita, pernah tak para Nabi itu melakukan dosa? Kalau dia kata tak pernah, itu nama dia jazam. Kalau dia kata tak pernah kot, itu nama dia Goyang zan. sikit goyang sikit. Goyang, tak dikira iman. Ataupun dia kata pernah ke tak pernah, itu syak nama dia. Ataupun dia kata pernah kot, dia kata itu nama dia waham. Ataupun dia kata aku tak tahu Nabi-Nabi itu pernah melakukan dosa ataupun tidak, itu nama dia jahil. Apatah lagi dia katakan para Nabi pernah melakukan dosa, sama ada sebelum diutus menjadi Rasul ataupun setelah diutus menjadi Rasul. Itu nama dia jahil murakab. Dan itu semua kalau dia tak belajar, iman dia tak sah. InsyaAllah. Begitu juga kepada malaikat. Kita kata malaikat Jibril tu, kalau dia kata ya ke malaikat Jibril tu, ya ada, itu jazam nama dia. Kalau dia kata ada kot, itu tak sah iman dia. Dan secara panjang lebar untuk mengesahkan iman tu wajib untuk kita belajarlah Ustazah. Not untuk 2-3 jam punya podcast kita boleh tahu semua. Cuma itu KPI iman. Pada Allah jazam, betul dan dalil. Pada Rasul jazam, betul dan dalil. Malaikat jazam, betul dan dalil. Hari kiamat jazam, betul dan dalil. Kitab-kitab jazam, betul dan dalil. Dan qada dan qadar, untung baik dan untung jahat itu mesti kita jazam. Apa yang kita jazamkan mesti betul dan dia datang dengan dalil. Dan bila ada 6 tadi tu, barulah dia dinamakan orang beriman. Sebab apa? Nama dia pun rukun. Rukun tu apa Ustazah? Luputnya rukun, luputlah hakikat sesuatu. Tak sah. Jadi sekurang-kurangnya iman 6. Jadi bila dia dah selesai 6 rukun tadi tu, dengan apa yang saya cakap tadi tu, dia itu nama dia orang mukmin. Dan seluruh ayat-ayat Al-Quran yang bermula dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, untuk dia. Bahkan satu ibadah yang paling ringkas dan paling ringan dan yang paling tak banyak syarat-syaratnya, yakni selawat. Itu pun tak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan iman. Apa Allah sebut dalam Quran? Kita biasa baca ayat tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Lepas tu apa yang disebut oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bermaksud apa? Seruan selawat. Yang selawat tu kita tahu ibadah paling ringan pun kalau tanpa iman tak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi ibadah solat, puasa dan sebagainya. Jadi kan Ustaz, patutlah sahabat-sahabat, walaupun kita tahu solat turun selepas 10 tahun kenabian apa semua, dia orang punya maknanya akidah dia betul-betul Ustaz, betul-betul dia faham tentang Allah. Itulah iman dia tu Ustaz. Kita selalu baca ayat macam ni Ustaz Azhar. Apa kita baca? Wal 'as innal insana lafi khusr. Demi masa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-'As, semua manusia dalam kerugian. Baik orang Arab rugi, baik orang Melayu rugi, baik orang putih rugi, orang Yahudi rugi, apapun orang mesti rugi. Siapa yang kata rugi? Allah yang kata rugi. Illalladzi, dan Allah kemudian mengeluarkan segolongan manusia daripada semua yang rugi itu, sebagian manusia yang tak rugi. Apa dia? Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Illalladzina amanu wa amilus solihat, dan beramal dengan amal soleh. Jadi fahamlah kita iman dulu.
Maknanya semua manusia dalam dunia ni rugi. Kecuali orang yang punya dua ciri ni. Ilal ladzina amanu, beriman, wa amilus solihat. Jadi kalau orang tu tak ada iman dan beramal soleh, rugi. Kalau orang tu beriman, kalau orang tu beramal soleh tapi tak beriman, pun rugi. Apatah lagi iman pun tak ada, amal soleh pun tak ada, lagi-lagilah rugi. Jadi kan macam saya rasa macam semua orang tahu rukun Islam, rukun iman. Mungkin dia ingat sekadar tu, oh saya dah Islam, lahir pun dah Islam. Tapi rupanya nak mengesahkan iman kita tu, kita kena faham yang tadi sifat wajib, kena belajar Ustaz maknanya. Betul, kalau kita tengok Ustazah, di awal-awal Islam, Nabi SAW macam Ustazah cakap di awal podcast tadi, itu umat-umat Islam pada permulaan tu tergolong daripada sebahagian besarnya hamba-hamba abdi. Betul. Kita boleh tengok daripada sirah-sirah Nabawi, itu bagaimana antara keluarga yang pertama daripada golongan hamba abdi itu keluarga Yasir. Betul. Sumayyah, Ammar dan adiknya itu memeluk Islam. Kemudian setelah beberapa bulan, ada riwayat mengatakan beberapa minggu je Ustazah, tak sampai bulan pun, majikannya itu tahu yang Yasir, Sumayyah dan keluarganya telah memeluk Islam. Lalu apa yang dilakukan? Diheret keempat-empat orang keluarga itu ke padang pasir dan diseksa dengan sebegitu-gitu dahsyatnya. Mula-mula saya baca dalam kisah Sumayyah itu, digantung Yasir kaki ke atas, dibogelkan Ustazah. Kaki di atas, kepala dipasangkan unggul api di bawah, dipukul, dicemeti depan anak, depan isteri. Cukup dengan salah seorang daripada ahli keluarga mengatakan, aku keluar daripada agama Muhammad, aku bukan agama Muhammad. Semua satu keluarga itu dibebaskan. Yang mana agama Muhammad yang mereka anuti itu baru beberapa minggu atau beberapa bulan saja mereka Kalau anuti. kita mesti goyang Ustaz. Ya. Cukup untuk kita katakan, ya aku tak masuk agama Muhammad. Dibebaskan semua sekali. Betul. Tapi mereka, kita tengok bagaimana melihat kadang-kadang Ustazah, kadang-kadang kalau kita orang sakiti kita, mungkin kita boleh tahan. Tapi kalau orang buat ayah kita, mak kita depan mata kita Ustazah, tak payah cakap apalah. Orang ejek je kita punya hati dah tak boleh nak terima dah. Ini melihat ayah digantung dalam keadaan macam itu dan tak berganjak iman mereka tu. Kemudian setelah Yasir gugur syahid, mati Ustazah, mati dan mati gitu saja. Bagaimana Sumayyah pula digantung dan bagaimana kita dengar setelah digantung itu Sumayyah tunjukkan amarahnya dan tu disula. Kita cerita tu awal syahid daripada umat Abu Nabi Jahal SAW. sula kata. Anak ni perhatikan Ustaz. Tapi nak kata keluar daripada agama tu tak. Saya pernah rasa dalam hati saya macam ini Ustazah. Apa yang Nabi cakap dengan dia orang sampai macam gitu hati dia macam gitu. Sedangkan jazam betul. Sedangkan kalau kita fikir, adakah mereka keluarga Yasir duduk dan beriman kepada Rasulullah itu kan bulan. Katalah 2 bulan. Kata 2 bulan. Bukan setiap hari datang dan mengaji 1 jam 2 jam. Mana boleh? Itu hamba abdi. Kalau dia keluar sekejap, majikan dia suruh beli apa-apa, dia lencong sekejap, jumpa Rasulullah 10 minit balik. Macam mana boleh kuat? Bukan hari-hari pun dia jumpa. Kadang 4 hari sekali jumpa. Dan setelah sebulan 2 bulan mungkin dalam 10 kali 15 kali pertemuan dan sekali jumpa 10-15 minit. Dan apa yang Nabi cakap kepada keluarga itu dan menjadikan mereka begitu dahsyat imannya. Dan kita boleh tengok mutakhir ini, kita yang hidup daripada kecil Islam, IC kita pun ada nama Islam. Kita tutup aurat kita dan sebagainya. Itu baru diuji dengan sikit-sikit itu kita mulai goncang dan apa. Jadi apa yang saya rasa yang tidak ada pada umat akhir zaman tu adalah apa iman yang dimasukkan oleh Nabi SAW dalam hati para sahabat. Dan bukan saja keluarga Yasir Ustazah. Kita tengok bagaimana Bilal Irabah. Bagaimana kita tengok para sahabat. Ini kita di hadapan baket Ustazah. Ini baket ni ada ratusan ribu para sahabat. Ketika mereka dibantai dan diperangi oleh masyarakat Quraisy Mekah dan mereka cumalah diminta untuk keluar dan meninggalkan agama Muhammad. Dan mereka akan dapat hidup kaya raya dan senang macam sedia kali. Suruh mengaku. Tapi apa yang berlaku Ustazah? Tak seorang pun daripada mereka yang goncang dan mereka lebih memilih meninggalkan harta, meninggalkan rumah,
meninggalkan keluarga yang tak beriman dan berhijrah mengikuti Nabi SAW. Dan sekarang sejarah membuktikan depan mata kita di Bakar ini, para sahabat itu penuh meninggal di Madinah. Walaupun setelah Rasulullah wafat, tak ada siapa yang balik Mekah lagi. Masya Allah. Dan di situ kita boleh dapat sikit menghayati nilai iman yang ada dalam diri para sahabat yang ditanam oleh Nabi SAW. Ustaz, kalau Rasulullah SAW ada, mesti Rasulullah sedih Ustaz sebab kita nama je Islam Ustaz, tapi kita tak faham pun sebenarnya. Macam yang Ustaz cerita tadi lah pada awal-awal tu, iman tu kena betul dulu, barulah ibadah. Sebab saya rasa macam kita lahir-lahir ni macam kita sibuk nak buat ibadah je Ustaz, sedangkan yang asas tu kita tak faham. Agaknya kalau kena ugut sikit, mau murtad Ustaz. Kan, sebab bezalah kalau kita tak faham daripada asas ni. Saya rasa bukan saya seorang Ustaz, ramai ni saya rasa kan yang tak faham benda tu. Kalau Rasulullah SAW ada, mesti sedih Ustaz. Jadi macam mana kita nak mengatasi ya keadaan betul. macam itu. Dan untuk kita merasakan dunia ni akan terus membaik Ustazah, itu sesuatu benda yang mustahil. Sebab Rasul pernah bersabda dan sedekah Rasul SAW, kurun yang terbaik adalah kurun aku dan diikuti oleh kurun-kurun setelah aku. Jadi daripada hadis tu fahamlah kita, masa akan semakin memburuk dan terus memburuk. Apatah lagi pernah Rasul sabdakan, Islam itu bermula asing, dagang, dan akan berakhir dengan dagang. Dan kita dah sampai pada zaman itu Ustazah. Dan sampai pada zaman itu. Dan yang lebih penting Ustazah, untuk kita ubah overall dalam dunia Islam itu, saya rasa satu benda yang payah dan mencabar. Dan apa yang kita boleh lakukan adalah kita lakukan daripada kelompok kecil kita. Saya punya keluarga 15-10 orang dan saya mulakan dengan diri saya dan keluarga. Ustazah punya keluarga 10-15 orang, Ustazah mulakan daripada keluarga Ustazah. Dan kalau kita berjalan dalam makna ni, Islam akan kembali merebak sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Baik, apakah yang nak diajar kepada keluarga kita? Itu kita yang mesti tahu dulu. Jadi matlamat kita Ustazah cuma satu hidup di dunia ni, iaitu mencari redha dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi, kenapa kita nak beriman? Kenapa kita nak beramal soleh? Itu bukan matlamat. Matlamatnya adalah cinta Allah. Dan cinta Allah itu akan berlaku kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kan macam itu. Jadi apa sebenarnya masalah akhir zaman ni Ustazah? Untuk mencari cinta Allah itu bukan ikut nafsu kita. Bukan ikut cara dan persepsi kita. Untuk mencari cinta Allah, yang nak cinta Allah, dan Allah sendiri yang tahu bagaimana cara dan tata untuk kau dapat cinta aku. Dan Allah beritahu kita semua apa? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dan barang siapa yang mengaku cintakan Allah, ikutlah aku. Ya, ini ikut akan Nabi SAW. Nak cinta Allah Ustazah, just one way, iaitu mengikuti Nabi. Selain daripada itu, jangan mimpi untuk nanti. Itu yang telah dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi beruntung para sahabat Ustazah, mereka hidup di zaman Rasulullah. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Rasulullah solat. Mereka kalau ada masalah-masalah dalam agama langsung bertanya kepada Nabi. Mereka melihat kehidupan akhlak Nabi SAW. Contoh secara direct. Ya, dan mereka dapat mengikuti Nabi dengan secara direct macam itu. Tapi bagaimana kita yang telah ditinggalkan Nabi SAW 1400 tahun dulu? Adakah peluang untuk kita mengikuti Nabi? Dan kita dah tahu, untuk mencapai redha Allah itu dengan mengikuti Nabi. Nabi tinggalkan kita 1400 tahun. Bukan 14 tahun, 1400 tahun. Dan ideologi bertukar dan bertukar dan bertukar dan bertukar. Bagaimana kita nak lakukan apa yang kita kena buat supaya kita dapat mengikuti Nabi dalam rangka untuk mencapai redha dan cinta Allah. Dan Nabi beritahu kepada kita Ustaz, apa dia? Walaupun aku dah tak ada, kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Apa? Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang berpegang kuat akan keduanya, itu dia tidak akan sesatlah untuk selamanya. Jadi walaupun Nabi dah tak ada,
jalan untuk kita terus mengikuti Nabi adalah dengan mengikuti Quran dan hadis yang ditinggal oleh Nabi. Tapi itu secara teori Ustazah. Tetapi secara Quran tapi tak hakikatnya faham. kita faham tak Al-Quran tu? Tak faham baca. 6,666 ayat Al-Quran. Itu tolong sebutkan saya 10 saja ashabun nuzul. Saya boleh kata majoriti orang tak tahu. 6,600 10 pun tak boleh baca. Macam mana? Hadis jutaan bahkan ratusan ribu hadis. Tolong bacakan kita 100 hadis. Ramai orang yang tak tahu. Jadi Quran dan hadis adalah alat untuk kita mengikuti Nabi untuk mencapai redha Allah. Kita pula tak tahu. Jadi apakah yang macam boleh mana cara? menyelamatkan lagi? Iaitu tak lain lagi. Jangan sampai, dan inilah yang menjadi satu makna ataupun menjadi satu masalah besar bagi umat akhir zaman. Apa dia? Nabi kata al-ulama warisatul anbiya. Iaitu ulama ini adalah waris-warisnya para nabi. Jadi untuk mencapai redha Allah itu kena ikut Nabi. Guru. Nabi dah tak ada dan Nabi tinggalkan kita. Nabi tinggalkan kita Quran dan hadis. Tak tahu pula. Tak tahu pula, tak Bagaimana faham. kita nak mengikuti Nabi lagi? Jangan sampai yang ketiga ni kita tinggal, itu mencari guru ataupun ikut akan ulama. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, tanyalah kepada orang yang tahu jika engkau tak kau tak tahu. Dan inilah masalah umat akhir zaman. Mereka jauh daripada ulama. Mereka nak agama Ustazah. Ustazah tengok jutaan lautan manusia dekat sini. Macam-macam negara Bermaksud apa? datang ni. Sanggup keluarkan ribuan duit. Sanggup bersusah payah beratur berasa-asa. Itu kan satu kesungguhan nak agama. Tetapi apa yang berlaku pada umat kita kan tak seperti apa yang kita harapkan. Kenapa? Kerana kebanyakan daripada umat Islam akhir zaman ini beragama dengan persepsi dan diri sendiri, bukan dengan jalan mengikuti Nabi, iaitu dengan Bukan yang ikut apa Rasulullah ajar Ustaz. Dan mereka jauh daripada para ulama. Jadi saya tadi kita kata bagaimana membina iman Ustazah di akhir zaman ni. Saya bina untuk keluarga saya, Ustazah bina untuk Ustazah. Dan apa caranya Ustaz? Iaitu pastikan ada warisatul ulama waris Nabi bersama dengan mereka, dan mereka akan dibimbing dan diatur. Mana yang awal akan apa yang mula-mula Apa yang kena awal. itu dimulakan, apa yang akhir akan diakhirkan, apa yang banyak dengan apa, dengan bimbingan ulama. Tapi ada lagi satu masalah Ustazah. Akhir zaman itu kan secara teori Ustazah. Tapi secara praktikalnya ulama mana yang kena ikut? Betul. Orang Ramai ni cakap je. lain, orang ni cakap lain. Bergaduh. Betul? Ulama-ulama boleh bergaduh Ustaz. Ya, bergaduh. Macam mana Aku nak cari? ikut siapa? Sedangkan Confused kita dah. takkan kita nak timbang para ulama. Kita nak ikut dia tapi sekarang kita nak hakimi dia pula. Kan tak patut. Itu lah. Jadi ulama yang macam mana kita ikut, dan Nabi ajar kita juga Ustazah. Masya-Allah. Begitu detail ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Ikutlah orang yang apabila kau lihat wajahnya kau ingat Allah. Manusia boleh cakap apa dia nak cakap Ustazah. Manusia boleh pakai apa dia nak pakai. Manusia boleh tipu siapa dia nak tipu. Tapi hati manusia milik Allah. Hati kita tak boleh. Nabi kata apa? Dan apabila kecelaruan sudah menjadi darah daging, mintalah fatwa di lubuk hatimu yang paling dalam. Jadi untuk mencintai, dapat redha dan cinta Allah, ikut Nabi. Nabi tak ada, dah wafat ribuan tahun dulu. Nabi tinggalkan Quran dan hadis, tak tahu. Kita mesti ada pewaris-pewaris Nabi. Dan pewaris-pewaris Nabi yang macam mana yang kita kena ikut? Yang kita tahu, tanya hati kita. Hati kita tak boleh tipu Ustazah. Betul. Betul Dapat rasa. Dapat rasa tu. Orang yang apabila kita pandang dia, mendengar kalamnya, itu kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sebenarnya step kan Ustaz, kita nak dapatkan iman tu kan tadi kan. Jadi kalau kita tak belajar, kita tak buat benda tu, iman tadi tak sah. Ibadah kita semua tadi sisi Ustaz macam yang apa perempuan Cina jaga mak tadi, Bill Gates semua yang sumbang-sumbang. Jadi macam saya rasa majoriti kita buat apa yang kita suka je sekarang ni Ustaz. Tapi tadi mengikuti ulama Ustazah, itu tak bermaksud untuk meluluskan iman. Meluluskan iman cuma salah satu perkara yang mesti kita buat. Dan yang mula-mula kita kena buat. Jadi mengikuti Nabi itu yang mula-mula mesti lulus iman. Kemudian membersihkan hati. Kemudian bagaimana kita memperjalankan kehidupan kita secara istiqamah. Dan dengan mengikuti ulama, dia yang akan susun. Ini dulu, ini dulu, ini dulu. Dan hidup kita akan
teratur. Sampaikan Nabi SAW ini pernah bersabda dan hampir semua orang pernah dengar hadis. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang belajar tanpa guru, syaitanlah akan gurunya. Takut juga. Apa yang kita faham daripada hadis itu, Ustazah? Agama bukanlah tata cara saja, solat, puasa dan sebagainya. Tapi agama adalah sesuatu cara hidup dan tata kelola, cara memandang dan sebagainya. Contoh, tak cukup untuk kita tahu solat, puasa, zakat, umrah dan sebagainya. Dan kita mesti tahu mana yang dulu, mana yang kemudian, apa yang Ada aku kena step-step buat, apa yang aku kena buat, apa yang aku kena buat. Contoh, dalam diri manusia ni Ustazah, dalam sistem tarbiyah sufi, itu ada 7 nafsu. Contoh sebagai contoh. Satu nama dia nafsu amarah. Satu nama dia nafsu lawamah, mulkhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamil. Kita ada di peringkat nafsu yang mana? Kita pun tak tahu. Kalau kita tak tahu, apa yang kita kena buat? Apa ibadah yang paling sesuai untuk kita? Kalau kita tengok hadis Nabi SAW, ada orang datang kepada Rasulullah, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku amalan-amalan yang terbaik." Kata Nabi apa? Jihad sabilillah. Sahabat yang lain datang pula, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik untuk aku?" Jaga ibu bapa kamu. Ada yang lain pula datang, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik untuk aku?" Sedekah di jalan Allah. Kalau kita dengar berbeza-beza bergantung pada siapa mereka. Siapa? Kan begitu Ustazah. Jadi yang Tak tahu sama siapa? semua. Yang tahu adalah orang yang sudah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan hikmah. Sebut dalam Al-Quran, dan kami berikan hikmah kepada siapa yang kami kehendaki. Dan barang siapa yang telah kami berikan hikmah, sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Ni Masya Allah, takut dah Ustaz Kita takut buat kerja sia-sia je kan. Ya. Buat ibadah, tahu-tahu mati kena seksa pula dalam neraka pun je, iman tak sah. Jadi kita sebenarnya sembang banyak lagi Ustaz, tapi sebab dah nak maghrib, kita pun sekarang berada dekat Madinah. Ada beberapa hari lagi nanti insya-Allah kita buat lagi sekali lagi Ustaz podcast. Ada masa kita bincang lebih detail lagi Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz dapat luangkan masa petang ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Solusi umrah langkah kau cari. Podcast ni ada buat kau berseri. Bukan jalan pintas, di jalan yang nyata. Ikhlas kami kongsi dari jiwa ke kata.